ke Makkahul Mukarramah, tempat yang bersejarah, menunaikan ibadah ke puncak rukun Islam yang kelima. Di sana umat Islam menjadi tetamu Allah. Kenalah menjaga adab-adabnya dengan sempurnanya. Menunaikan ibadah di sana, janganlah gopoh gapah, tawaduk, khusyuk dan bertolak ansur bila ada. Merempuh dan bertolak, sesama manusia jauhkanlah, kerana bukan begitu kita beribadah kepada Allah. Jagalah tata tertib agar mampu menyenangkan orang lain. Ia termasuk ibadah yang disebut sebagai hablum minan nas. Kalau ada makhluk yang susah, senangkanlah. Ia juga termasuk ibadah yang sangat diperintah. Tawaduk dengan Allah serta malu kepadanya, ia adalah sifat hamba yang mesti dimuliakan. Kerana ibadah itu hendak melahirkan sifat hamba. Kalau tidak lahir sifat kehambaan darinya, ia bukan ibadah.